Sebab itu Islam adalah saya sebut sekali lagi satu agama yang menyeluruh, dan liberalisme juga adalah merupakan dibawa dalam bentuk pemahaman yang menyeluruh, absolut, inklusif dan sebagainya. Dia tidak mungkin berlaku liberalisme duduk bawah agama, kecuali kalau orang-orang liberal setuju liberalisme duduk bawah sistem Islam. Dan kalau mereka tidak bersetuju bahawa liberalisme duduk bawah Islam, boleh saya terima dengan terjemahkan liberalisme itu sebagai freedom sahaja. Tapi saya memahami liberalisme lebih jauh daripada semata-mata freedom. Liberalisme jauh lagi daripada semata-mata freedom. Jadi kalau liberalisme tidak boleh menerima duduk bawah Islam, begitu jugalah Islam tidak mungkin diolah-olahkan mengikut kehendak liberalisme. Sebab liberalisme adalah hanya pemikiran manusia yang akan berubah-ubah, dan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.